bangsa Melayu Nusantara membawa satu darah Nabi yang amat mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui jalur keturunan Siti Qaturah. Ini bukanlah satu kenyataan yang kosong, tetapi kenyataan yang sudah ada kajian membuktikan kebenaran akan hadirnya genetik mulia Nabi Ibrahim alaihissalam di bumi Nusantara ini. Dan apa makna kepada genetik Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Siti Qaturah ini? Maknanya adalah bangsa ini adalah bangsa yang bertauhid. Bangsa ini perlu kembali kepada tauhid sebagai jati diri yang sebenar. Tauhid yang bagaimana? Tauhid yang bermula daripada akal. Kita belajar berkenaan dengan ilmu tauhid. Kemudian kita masuk kepada ilmu tauhid. Tauhid zauqi, merasai kebersamaan dengan Allah. Kemudian tauhid syuhudi, tauhid yang menyaksikan Allah. Kita solat seperti kita melihat Allah. Sebab itulah kita bangsa ini perlu kembali semula kepada jati diri yang sebenar, jati diri bangsa bertauhid. Assalamualaikum.